5678 giliran saya tampil ke depan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang budiman, barisan panel-panel hakim yang tentunya arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia pada setiap detik waktunya, guru-guru yang dihormati, rakan-rakan yang disanjungi, serta warga dewan yang disayangi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam karomah insannya, salam JPN sentiasa berkualiti dan terus unggul, dan salam Gombak Untuk. Saya amat bersyukur kerana diberi peluang untuk menyampaikan madah intelek yang bertajuk PRS Inspirasi Madani, Celik Digital, Akhlak Terpuji. Sidang hadirin sekalian, sebelum saya memanjangkan baik-baik ulasan tentang tajuk ini, tentunya saya perlu menerangkan definisinya terlebih dahulu. Yang pertama, pembimbing rakan sebaya ialah seorang murid yang telah dilatih dalam kemahiran asas komunikasi serta kaunseling. PRS berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan perakan sebaya, khususnya kepada mereka yang memerlukan pertolongan dari segi emosi, akademik maupun sosial. Yang kedua, Celik Digital pula bermaksud bijak menggunakan teknologi secara berhemah. Ia bukan sekadar tawarkan gadget atau aplikasi, tetapi ia mampu menapis maklumat dan menggunakan teknologi untuk tujuan yang bermanfaat. Yang ketiga, akhlak terpuji bermaksud memiliki sasah yang mulia seperti jujur, amanah, menghormati orang lain dan sentiasa menjadi teladan baik kepada rakan-rakan. Seorang PRS yang berakhlak terpuji bukan sahaja membimbing melalui kata-kata, tetapi melalui tingkah laku yang ditunjukkan setiap hari. Kesimpulannya, pembimbing rakan sebaya yang celik digital dan berakhlak terpuji mampu menjadi teladan serta rakan penolong yang berkesan, sekaligus melahirkan generasi murid inspirasi madani. Warga dewan yang dimuliakan, seorang PRS perlu bijak menggunakan teknologi untuk ilmu. PRS bukan sahaja pandai menasihati rakan-rakan, malah juga bijak menunjukkan cara menggunakan teknologi dengan bermanfaat. PRS yang celik digital akan mengutamakan ilmu dan maklumat sahih berbanding hiburan semata-mata. Contohnya, PRS membantu rakan mencari sumber maklumat sahih daripada laman web kementerian atau portal pendidikan untuk kerja khusus. Bukannya hanya bergantung pada TikTok atau video viral yang belum tentu benar. Sidang hadirin sekalian, sebagai seorang PRS yang berakhlak terpuji, PRS perlu menegur rakan yang menyalahgunakan media sosial. Ramai murid pada hari ini gemar menggunakan media sosial untuk berkongsi perasaan. Namun, ada yang melampaui batas dengan menulis status berunsur sindiran dan kata-kata kesat. Contohnya, jika seorang murid memuat status menghina rakannya, PRS perlu menasihati secara peribadi agar memadam status tersebut, serta mengingatkan bahawa media sosial perlu digunakan secara berhemah. Warga dewan yang dihormati, PRS juga perlu mengamalkan adab berkomunikasi secara digital. Adab bukan hanya penting ketika bercakap bersemuka, malah juga dalam mesej digital. Contohnya, PRS tidak menggunakan kata-kata kesat, tidak menggunakan emoji yang tidak sopan dan sentiasa membalas mesej dengan berhemah. Hadirin hadirat yang saya hormati, nampaknya masa terlalu mencemburui saya. Detik masa telah sampai ke penghujungnya. Sebelum saya mengundur diri, ingin saya tegaskan di sini bahawa pembimbing rakan sebaya yang celik digital dan berakhlak terpuji ibarat pelita yang menerangi rakan-rakan dalam kegelapan. Dengan adanya PRS, murid bukan sahaja berjaya dalam akademik, malah juga bijak mengurus emosi, sasya serta teknologi. PRS sentiasa di hati. Izinkan saya mengundur diri. Sekian, terima kasih.